Boleh tak ibu bapa guna duit raya anak? Tak boleh. Faham? Lain ni ramai dah dia nak buat hukum sendiri. Dia pakai duit anak dia. Faham? Ingat dia, duit anak, harta anak, duit mak, harta mak. Jangan bila kita fikir, bila aku jadi mak, boleh ambil duit anak. Itu bukan ajaran Islam. Faham tak lagi? Tak boleh ambil. Ambil sipang boleh lah. Ambil belanja tanpa izin tak boleh. Bila orang kata haram ibu bapa guna duit anak, tak, dia jawab Allah bukan guna banyak, guna sikit je. Dia ni kerah-kerah. Ni tak, anak itu kan anak orang, apa dah boleh ambil piti anak diri. Dia lawan balik, bengong. Faham? Asalnya bapa dengan mak tak boleh ambil juga duit anak, melainkan dengan izin anak. Kerana setiap anak tu ada hak dia. Melainkan anak itu satu orang yang tak cukup lagi matang dah. So dia tak tahu nak belanja macam mana. Dia lam yablughul hulum. Yang tak sampai lagi matang dia. Yang mana dia tak tahu nak belanja dia, duit dia kita kena ambil untuk uruskan dia umpamanya. Tapi bila dia dah menguasai, dia dah tahu tentang nilai duit dia, bapa dan mak dia tak boleh ambil kerana itu ada hak dia. Walaupun ada hadis yang menyebut Amr bin As kata anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu untuk bapakmu. Maksudnya kalau bapa ambil harta anak, dia tak kena hukum. Kalau hukum potong tangan berjalan, bapa tak kena. Tapi tidaklah berarti halal bapa ambil anytime duit anak dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Tiap-tiap tahun bila hari raya, antara isu yang diperdebatkan adalah boleh ataupun tidak ibu bapa menggunakan duit raya anak-anak. Dan saya harap video kali ini sedikit sebanyak memberikan pencerahan dan juga kejelasan pada mereka yang keliru. Okey, pertama, salah satu maqasid dalam agama ataupun tujuan agama adalah hifzul mal, menjaga harta. Dan dalam menjaga harta juga termasuklah menjaga keberkatan rezeki, keberkatan harta. Sebab tu rezeki yang halal, harta yang halal, bukan hanya kita tak makan khinzir, tak makan bangkai dan sebagainya, tapi termasuklah juga cara kita mendapatkan harta dan rezeki tersebut. Walaupun harta itu adalah harta yang halal ataupun makanan, contohnya makanan yang halal, tetapi diambil dengan cara yang salah, itu juga salah, malah dia boleh menjadi haram. Dan ini berdasarkan satu ayat Allah Azza wa Jalla dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil harta di kalangan kamu dengan cara yang batil, cara yang salah. Maknanya walaupun remote ni halal, tetapi diambil dengan cara yang salah, dia boleh juga menjadikan remote ni haram. Sebab tu penting harta itu diambil dengan cara yang betul. Dan prinsip ini bukan hanya terpakai kepada kita dan orang luar sahaja, tetapi termasuklah juga di dalam keluarga. Anak-anak tak boleh ambil sewenang-wenangnya harta ibu bapa. Begitu juga ibu bapa tak boleh sewenang-wenangnya mengambil harta anak-anak. Termasuk juga cucu-cucu tak boleh sewenang-wenangnya ambil harta tok nenek, dan tok nenek pun tak boleh sewenang-wenangnya mengambil harta cucu-cucu. Ini tujuan agama. Okey, bab menggunakan harta ataupun duit raya anak-anak, para ulama menggunakan satu hadis Nabi SAW. Fa inna dama'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Hadis ni nak bagi tahu, menurut Al-Mubarakfuri, nyawa-nyawa haram untuk kita mengambilnya. Apa maksud dia? Kita tak boleh sewenang-wenang bunuh orang. Sebab tu ada istilah halal darah, maknanya dia boleh dibunuh. Dalam agama tak ada. Dalam agama kita haram ambil nyawa orang, kecuali dalam soal hukuman itu pun oleh ulil amri. Dan bukan hanya nyawa sahaja. Dalam hadis Nabi sebut maruah tak boleh diambil begitu sahaja sebab ia adalah haram. Sebab tu tak boleh rogol, tak boleh kita membuka aib orang sewenang-wenangnya. Selain daripada darah dan juga maruah, termasuk juga harta. Harta orang haram untuk kita mengambilnya sewenang-wenangnya.
Dan hadis ini digunakan oleh para fuqaha sebagai dalil bahawa ibu bapa tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan duit raya anak-anak. Dan bila masuk bab duit raya ni, duit raya ni adalah termasuk di dalam kategori harta anak-anak. Kenapa? Sebab si pemberi duit raya, mereka memang niat khusus nak beri kepada anak-anak. Kecuali kalau si pemberi duit raya dibagi kat parents, dia kata pandai-pandailah ku urus duit tersebut. Itu lain cerita. Tapi memang dah menjadi adat, menjadi uruf dalam masyarakat kita. Orang yang bagi duit raya, dia niat khusus untuk anak-anak yang menerimanya. Maka apabila duit itu diniatkan khusus untuk anak-anak, maka ia adalah harta anak-anak. Maka apa kata Yahya bin Sharaf An-Nawawi ataupun Imam Nawawi lah, tokoh besar di dalam mazhab Syafi'i. Saya bacakan di dalam kitab Majmu' Syarh Muhazzab. Kata Imam Nawawi, jumhur fuqaha ataupun majoriti fuqaha iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki berpendapat bahawa ibu bapa tak boleh mengambil harta anaknya kecuali dalam keadaannya memerlukan sahaja. Nampak? The general rule, ibu bapa tak boleh guna duit anak-anak kecuali keadaan yang sangat-sangat memerlukannya sahaja. Kata Muhammad Khatib Asyarbini di dalam Mughni Al-Muhtaj. Ditambah lagi, oleh itu jelas di sini bahawa ibu bapa yang menggunakan duit raya anak mereka untuk tujuan selain daripada keperluan ataupun maslahah anak itu sendiri, maka ia hendaklah diganti semula. Ini kata Imam Muhammad Khatib Asyarbini. Di atas hujah-hujah itulah, kalau tuan-tuan baca tulisan mantan mufti wilayah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, haram untuk ibu bapa menggunakan duit raya anak-anak kecuali untuk keperluan khusus anak-anak tersebut, seperti pendidikan dia ke, makan minum dia ke, pakaian dia ke, apa-apalah untuk keperluan dia, boleh. Ataupun sebab yang kedua, bila dah terlalu terdesak sangat, dah terlalu fakir sangat, dah memang tak ada duit sangat dah, boleh pinjam seketika, lepas tu ibu bapa kena berusaha untuk ganti semula. Atas sebab hujah tadi, itu adalah harta anak-anak, tak boleh sewenang-wenangnya guna harta anak-anak. Pun begitu, saya aware ada juga di sana mereka berhujah dengan satu dalil di mana ibu bapa, khususnya bapa lah, dia mempunyai kuasa mutlak ke atas harta anak-anaknya. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ni saya bacakan, saya tak hafal. Anna rajulan qala, ada seorang lelaki, dia bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, inna li mala wa waladan wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Maksudnya, lelaki ni dia tanya Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku ada harta dan anak, dan ayahku ingin mengambil hartaku. Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau adalah milik bapa engkau. Hadis ini digunakan oleh sebahagian orang sebagai hujah bahawa boleh je, khususnya bapa, guna duit anak-anak tanpa meminta izin daripada anak-anak. Dalam hal ni, saya suka dalam kita mentafsirkan dalil sama ada Quran ataupun hadis, bukan ikut kepala suka hati kita, tetapi dengan merujuk apa tafsiran para ulama, para mufassirin, para muhaddisin. So, apa tafsiran para ulama pada hadis tadi? Kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia kata huruf lam pada hadis anta wa maluka li abika. Li tu, lam tu lah. Abika tu ayah kamu. Lam tu bukan bermakna pemilikan mutlak. Maka kata Ibn Qayyim, sesiapa yang mengatakan bahawa ia membawa maksud harus, bukannya mutlak untuk menggunakannya, maka ia lebih menepati makna hadis. Dan tambah Ibn Qayyim, jika tidak, maka hilanglah faedah dan makna hadis tersebut. Dan kata Imam Syafi'i, antara bukti kenapa hadis itu tidak bermaksud hak mutlak, dia kata, sesungguhnya ketika mana Allah mewajibkan bagi seseorang ayah mewarisi harta anaknya, dia menjadikan ayat tersebut sebagai antara waris-waris, bukannya satu-satunya waris, iaitu berkemungkinan seorang ayah memperolehi bahagian lebih sedikit berbanding waris-waris yang lain. Ini menjadi bukti bahawa seseorang anak
memiliki sepenuhnya hak ke atas hartanya, bukan orang lain. Maksudnya, kata Imam Syafi'i, kalaulah harta tu adalah hak mutlak ayah, bila anak tu meninggal, sepatutnya dia boleh waris kepada ayah sahajalah. Tetapi dia dalam hukum faraid, harta tersebut bukan milik ayah tu sahaja. Ada waris-waris lain yang mesti diutamakan dan dibahagi-bahagikan. Dan saya juga aware juga, kan saya sebut tadi jumhur, iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Majoriti berpandangan bahawa ibu bapa haram guna duit anak-anak kecuali dengan izin ataupun dengan keperluan yang mendesak ataupun untuk keperluan khusus pada anak-anak. Pada pandangan yang minoriti pula, iaitu pada sisi mazhab Hambali, mereka berpendapat bahawa harta anak-anak boleh digunakan secara mutlak oleh bapa dengan syarat. Pertama, tidak memberi mudarat kepada anaknya. Yang kedua, dia tidak mengambil sesuatu yang menjadi keperluannya. Dan yang ketiga, tidak mengambil harta daripada anaknya untuk memberi kepada anaknya yang lain. Kalau dia boleh jaga syarat-syarat ini, maka harta tu boleh digunakan oleh si ayah secara mutlak tanpa minta izin daripada anak tersebut. Okey, sahabat-sahabat semua, bear with me. Dalam kita belajar fiqh muqarrar ataupun fiqh perbandingan, antara seninya ialah kita melihat perbezaan. Dalam melihat perbezaan itu, cuba cari apa persamaan yang tersirat ataupun persamaan yang tersembunyi. Ingat lagi, jumhur kata tak boleh guna harta anak-anak kecuali kalaulah digunakan untuk keperluan khusus anak-anak ataupun terdesak sangat-sangat. And of course, dengan izin dan perlu diganti semula. Pada sisi mazhab Hambali yang bukan majoriti, maknanya minoriti lah, ada syarat dia walaupun boleh digunakan secara mutlak oleh bapa, iaitu pertama, kan sebut tadi, tidak memberi mudarat pada anaknya. Yang kedua, tidak mengambil sesuatu yang menjadi keperluan anak-anak tersebut. So, walaupun nampak di sana berbeza, tapi ada persamaan. Kena jaga keperluan anak itu. Kesimpulannya, saya suka sekali lagi apa yang ditulis oleh yang berbahagia mantan mufti wilayah, iaitu Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia kata, khulasahnya, ibu bapa tak boleh guna duit anak-anak sewenang-wenangnya. Maksudnya, ibu bapa, dia guna duit raya anak-anak dia untuk keperluan dia. Pergi beli baju dia, pergi beli handbag maknya, pergi beli perfume. Tak boleh, ini haram. Kecuali untuk keperluan anak-anak tersebut, ataupun kalau terdesak sangat, boleh pinjam, gunakan, dan kena ada usaha dan ikhtiar untuk menggantikannya semula. Okey?